Weh, kau dengar ni, dalam cerita Piram ni, kalau salah pangkal rumah dapat tai, tapi kalau perompak salah pangkal rumah, kena lunyai separuh mati. Nama makcik ni Willie Murphy, umur dia 86 tahun. Satu malam, ada seorang lelaki ketuk pintu rumah dia. Dia cakap dia tengah sakit dan nak minta bantuan lah. Tapi makcik Willie ni tak pedulikan dia sebab dia rasa curiga, so dia tak buka pintu rumah dia. Kali dia, lelaki tu pecahkan pintu masuk nak merompak. Masalah diri satu je, dia tersalah pilih rumah. Makcik Willie ni siap cakap. Walaupun aku datur, please don't judge a cover by its book. Dia cakap, dan kau jangan terkejut. Makcik ni ahli bina badan. Angkat 100 kilo pun boleh. Kiranya kalau kau bagi dia dumbbell, memang makanan dia lah. Okey, bila perompak tu nak cuba attack dia, Willie angkat meja rumah dia. Lepas tu humban dekat perompak sampai meja tu patah dua. Tak cukup dengan tu, dia bagi penumbuk combo siap hinjak-hinjak perompak tu sampai lunyai atas lantai macam kain buruk. Nampak perompak tu dah layu, dia pergi ke ambil sabun, sumbat dekat mata perompak tu. Habis tumbang terus mamat. Ni asalnya nak merompak, las-las masuk hospital. Lepas tu kena tangkap pula dengan polis. Pendek cerita, memang malang sungguh perompak tu. Follow-follow juga bah.